Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana sampai kepada hari ini. Hari ini 16 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas untuk kita bernafas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesihatan untuk terus kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah semoga Allah sampaikan umur kita sehingga selesai Ramadan nanti insya-Allah. Jadi Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang dilaknat dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Faqila lah ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha? Faqala qala li Jibril أرغم الله أنفس عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنفس عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنفس عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar lalu baginda mengucapkan amin amin amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian baginda bersabda, Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melalui Ramadan tanpa mendapatkan ampunan darinya. Maka ku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak membuatnya masuk syurga, yakni kerana tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak berselawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan amin. Daripada apa yang dapat kita fahami, maksud daripada hadis ini bahawa Nabi SAW bersabda bahawa siapa yang, kita ambil poin yang pertama, iaitu siapa yang masuk ke dalam Ramadan, Allah akan melaknat kepada sesiapa yang dia, Allah bagi nyawa, Allah bagi nafas duduk dalam bulan Ramadan, tapi bila keluar daripada Ramadan dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dia tak buat ibadah. Dia tidak berpuasa. Mungkin kalau puasa pun bukan kerana Allah. Tak buat segala kebajikan. Semuanya itu buat, kalau buat pun mungkin kerana riak, kerana nak tunjuk kepada manusia. Jadi orang yang duduk dalam Ramadan tapi duduk kerja sehari-hari, duduk kerja tengok Netflix, nak bagi masa tu kurang masa kan, nak bagi masa tu habis cepat. Duk terja tengok movie pagi sampai ke petang, duk tengok movie tu lah. Pasal dah tak ada apa nak buat kan. Kalau bagi pelajar pun dah exam pun dah habis. Jadi tengok je lah, tengok televisyen, tengok Netflix, langsung tak selawat, tak baca Quran, dan seterusnya. Jadi orang yang macam ni, bila Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW ketika Nabi nak naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Itu.
Baik. Jadi setiap manusia ni akan ada yang melakukan kesilapan dan dia akan menanggung dosa dalam kehidupannya. Setiap manusia ni takkan terlepas daripada buat silap dan juga buat dosa. Kesilapan dalam pertuturan dia, kesilapan dalam perbuatan dia, kesilapan dalam hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Itu kita manusia, kita tak akan terlepas daripada melakukan salah dan silap. Kita tidak akan terlepas. Namun sebagaimana ada pemadam untuk memadamkan kesilapan tulisan, begitu juga dengan dosa. Pasti akan ada jalan kebaikan yang akan memadamkan kesilapan dan dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyediakan dan menunjuki jalan kepada hamba-Nya untuk kembali kepadanya. Apa yang penting, apa yang paling penting sekali, kita harus bersegeralah untuk mendapatkan keampunan Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan mendapatkan syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping itu, perlu diingatkan bahawa bila nak masuk Ramadan ni, bila kita duduk dalam bulan Ramadan, akan ada banyaklah berita-berita yang disebarkan dalam media sosial. Jadi kita kena hati-hati. Bukan semua perkara yang kita tengok dalam media sosial ni adalah perkara yang sahih. Ada juga yang palsu. Contohnya, saya cuba bawakan di sini tentang doa Jibril alaihissalam. Di mana dikatakan seperti mana Jibril kata, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki Ramadan dia tidak melakukan perkara berikut." Pernah dengar tak? Mungkin pernah dengar kan? Okey, dia kata yang pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Dia kata apa? Jibril kata, Allah akan abaikan, Allah takkan terima puasa umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia mengabaikan perkara tersebut. Yang pertama, dia tak mohon maaf kepada kedua orang tuanya sekiranya kedua orang tuanya masih hidup. Malah kata sebelum nak masuk Ramadan tu dia tak minta maaf lah, dia tak salam, dia tak minta maaf, macam tu lah maksud dia lebih kurang. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu kepada antara suami dan isteri. Suami minta maaf dengan isteri, isteri minta maaf dengan suami. Dia macam tu. Kalau tak ada minta maaf macam tu, maka puasa dia tak terima. Dan yang ketiga dia kata, tidak bermaafan dahulu dengan orang-orang sekitarnya, dengan kawan-kawan dia, dengan jiran dia. Dia tak ada nak pergi minta maaf ke apa. Orang yang macam ni, apa yang dikatakan dalam ni lah, bahawa puasa dia Allah tak terima, Allah abaikan. Tapi kita kena ingat, walaupun kita dengar macam bagus ni, kan? Macam tak ada salah pun apa dia kata ni, baguslah minta maaf dengan orang, dengan ibu bapa, suami isteri. Tapi kita kena ingat, apa yang sekiranya riwayat ataupun perkara itu palsu, tetaplah palsu. Kita tak boleh kata orang kata apa, benda baik apa salahnya. Tak. Bukan semua benda baik itu benda yang baik. Sama juga macam hadis-hadis palsu yang direkakan. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, sesiapa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku,
Berdusta atas nama aku tak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Nabi kata, siapa yang berdusta atas nama aku, bersiap sedialah tempat di dalam neraka. Dia kata Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi kata. Walaupun benda tu baik. Macam kisah tadilah, kisah doa Jibril tadi kan. Tapi kita kena ingat itu adalah kisah yang palsu. Baik, jadi kembali kita kepada kutukan Ramadan dalam hadis yang sahih, iaitu seseorang yang tidak menghormati kemuliaan Ramadan dengan pengabaian dirinya dari melakukan ketaatan sehingga tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan dapat laknat daripada Allah, sedangkan dia duduk dalam bulan Ramadan tersebut. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Yaitu dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tak buat sebarang ibadah, lebih malang lagi masuk dalam bulan Ramadan tapi puasa pun tak mau. Dah tak puasa satu, lepas tu makan di khayalak ramai, tunjuk dekat orang. Nak abang kata dia ni suka dia lah, dia nak puasa tak puasa. Macam tu dah lebih kurang. Jadi orang yang macam ni, Nabi kata Allah laknat orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.